gotta try to relax. Perhaps I can drown out their childish games with a little TV. Hey! Dum Dum. Yes? You do Dum Dum, you give me Gum Gum. You know what? I have no Gum Gum, sorry. And my name isn't Dum Dum. My name's Larry. No, your name Dum Dum. Di tengah lautan Pasifik, ribuan kilometer dari daratan terdekat, wujud sebuah pulau kecil dengan rahsia besar. Pulau Easter. Atau seperti dipanggil oleh penduduknya, Rapa Nui. Di sini, hampir 900 patung batu gergasi dikenali sebagai muai berdiri tegak, merenung senyap ke arah daratan. Selama berabad-abad, manusia tertanya-tanya, siapa yang membinanya? Bagaimana ia dipindahkan? Dan mengapa tamadun yang mengukirnya runtuh? Tetapi ramai tidak sedar, masyarakat Rapa Nui bukanlah orang asing bagi kita. Mereka ialah bangsa Austronesia, sebahagian daripada keluarga pelaut hebat yang melahirkan orang Polinesia, Hawaii, Maori dan juga Melayu serta Indonesia. Ya, pembina muai di Pulau Easter ini ialah saudara jauh nenek moyang kita. Ini adalah bukti betapa jauh roh Austronesia pernah merantau. Rapa Nui merupakan salah satu pulau berpenghuni paling terpencil di dunia. Lebih 3,500 km dari Chile, benua terdekat. Lebih 2,000 km dari pulau berpenghuni yang lain. Sekitar tahun 1200, pelaut Polinesia menyeberangi lautan dengan kenu berkembar, berpandukan bintang, arus dan burung. Mereka membawa tanaman seperti keladi dan keledek, ayam serta budaya mereka. Di Pulau Gunung Berapi inilah mereka membina sebuah tamadun unik yang tiada tandingan. Orang Rapa Nui mengukir muai daripada batu gunung berapi. Patung gergasi setinggi 10 meter seberat sehingga 80 tan. Hampir 900 buah muai tersebar di seluruh pulau. Menariknya, patung-patung ini tidak menghadap ke laut tetapi hampir semuanya menghadap ke daratan. Ini seolah-olah menjadi penjaga untuk melindungi kampung mereka. Misterinya bukan sahaja mengapa ia dibina, tetapi bagaimana sebuah masyarakat kecil yang terpencil mampu memindahkan batu sebesar itu. Dan timbul pula persoalan, dari mana datangnya batu-batu ini? Adakah ia diangkut dari tempat lain atau diukir terus dari pulau ini? Ahli arkeologi kemudian menemui jawapannya. Sebahagian besar muai diukir daripada satu kuari di Rano Raraku, sebuah kawah gunung berapi di pulau ini. Patung separuh siap masih tertanam di lerengnya. Bukti usaha besar yang berlaku di sini. Rahsianya batu-batu ini bukan dari luar tetapi dari jantung pulau itu sendiri. Selama berabad-abad, Pulau Easter membangkitkan imajinasi dunia. Pada tahun 1960-an, penulis Switzerland Erich von Däniken mendakwa dalam bukunya Chariots of the Gods bahawa muai dibina dengan bantuan makhluk asing. You cannot exclude that they are representation of celestial ancestors. We have all these statues and the faces of the statues do not look like the Easter Islanders. Teori angkasawan purba ini menjadi terkenal, mencetuskan spekulasi selama beberapa dekad. Ada pula yang percaya pulau ini sebahagian daripada tamadun hilang seperti Atlantis. Kononnya, hanya teknologi maju mampu menjelaskan kewujudan patung sebegini besar. Malah, penjelajah Eropah yang tiba pada tahun 1700-an dan 1800-an sering memandang rendah kepada orang Rapa Nui.
Mereka melihat masyarakat dengan alat asas lalu menolak kemungkinan mereka mampu mengukir dan menggerakkan patung sebesar itu. Namun semua keraguan ini lebih mencerminkan keangkuhan orang luar daripada kemampuan sebenar penduduk pulau ini. Hakikatnya, orang Rapa Nui mencapai sesuatu yang luar biasa hanya dengan alat batu, tali kerjasama dan semangat yang tidak mengenal putus asa. Moai bukan diseret dalam keadaan baring. Ia berjalan. Tali akan diikat pada kepala dan pangkal. Kumpulan penduduk menghayunkan patung ke kiri dan ke kanan, menggerakkannya sedikit demi sedikit. Ini seperti mengalihkan peti sejuk gergasi di atas lantai. Pada tahun 2012, penyelidik menguji teori ini dengan replika muai seberat 5 tan dan ia berjaya. Patung itu benar-benar berjalan merentasi tanah, membuktikan kaedah orang Rapa Nui berkesan. Tiada makhluk asing, tiada teknologi gaib. Hanyalah kepintaran manusia dan keazaman untuk menghormati nenek moyang mereka. Pada kemuncaknya, masyarakat Rapa Nui berkembang pesat. Klan-klan bersaing menghasilkan muai yang lebih besar dan megah sebagai lambang kuasa dan maruah. Tetapi dalam proses itu, mereka menebang hutan pulau. Pohon palma yang dulunya meliputi pulau ditebang untuk mengangkut patung, membina kano dan sebagai kayu api. Akibatnya, sangat parah. Tanpa pokok, tanah terhakis. Tanaman gagal. Hasil laut merosot. Kebuluran meribak. Perang saudara pula tercetus. Klan yang bermusuhan menjatuhkan muai lawan mereka. Memusnahkan simbol yang pernah menjadi kebanggaan. Akhirnya, tamadun hebat ini runtuh. Kemudian pada tahun 1722, orang luar tiba. Penjelajah Belanda menjejakkan kaki pada hari Easter lalu menamakan pulau itu seperti yang kita kenali hari ini. Apa yang mereka temui amat mengejutkan. Ratusan muai masih berdiri tetapi masyarakatnya kelihatan rapuh. Tanaman merosot. Pokok hilang dan penduduk bergelut untuk terus hidup. Dalam abad berikutnya, lebih banyak kapal tiba. Pada tahun 1770, Sepanyol menuntut pulau ini untuk empayar mereka. Pada tahun 1774, Kapten James Cook singgah, mencatat muai yang telah dijatuhkan dan populasi yang semakin berkurang. Namun, bencana sebenar datang pada abad ke-19. Pedagang hamba menyerbu Rapa Nui, menangkap ribuan penduduk dan menjual mereka ke Amerika Selatan. Kebanyakan tidak pulang. Yang pulang membawa penyakit seperti cacar dan tuberkulosis yang membunuh ramai orang. Menjelang hujung abad ke-19, hanya tinggal beberapa ratus orang Rapa Nui. Tanah mereka dirampas untuk ladang biri-biri. Budaya mereka hampir lenyap. Apa yang bertahan hanyalah muai dan semangat mereka yang masih hidup. Tetapi Pulau Easter bukan sekadar runtuhan. Hari ini, sekitar 8,000 orang masih tinggal di sini. Kebanyakannya keturunan Rapa Nui asal. Mereka bertutur dalam bahasa sendiri, mengamalkan tradisi dan terus menghormati muai sebagai simbol nenek moyang. Selain budaya, kehidupan harian mereka menggabungkan lama dan baru. Menangkap ikan, pertanian kecil-kecilan dan pelancongan menjadi asas ekonomi. Pelancong dari seluruh dunia datang melihat muai. They're just crazy. There's so many. Look, way more over there too. Memberi sumber rezeki tetapi juga cabaran untuk pemeliharaan.
Keluarga masih berkumpul untuk tarian dan ritual tradisional, sementara golongan muda cuba menyeimbangkan identiti Rapa Nui dengan dunia moden. Patung-patung ini bukan tinggalan yang dilupakan, ia sebahagian daripada budaya hidup. Secara politik, Rapa Nui hari ini ialah wilayah khas Chile yang mentadbir pulau ini. Hal ini menambah satu lagi lapisan kepada kehidupan mereka. Masyarakat Rapa Nui bangga dengan warisan mereka, tetapi pada masa yang sama perlu menyesuaikan diri dalam kerangka negara Chile. Mereka perlu mencari keseimbangan antara autonomi, identiti dan tekanan pelancongan moden. Moi di Pulau Easter bukan sekadar wajah batu. Ia adalah amaran yang diukir pada batu. Bukti bahawa cita-cita mampu mendorong manusia ke puncak dan kejatuhan. Bukti juga bahawa walaupun pelaut paling hebat, roh Austronesia yang menghubungkan Polinesia, Melayu dan Indonesia boleh tersesat apabila mereka menghabiskan sumber dunia yang menyara mereka. Namun, kelangsungan masyarakat Rapa Nui hari ini membawa kisah lain. Bahawa walaupun di hujung dunia, budaya tetap bertahan dan wajah batu itu masih merenung. Ia mengingatkan kita bahawa masa lalu, masa kini dan kelangsungan kita semuanya diukir daripada batu yang sama.